Waktu cerah pun semacam je dia keluar lampu. Hari ni siang hari pun nampak lah lampu pada bahagian side plate dia. Hari ni aku buat video pada tempat yang cerah. Ini pula aku buat video pada tempat yang gelap. Tempat gelap pun lagilah terang lampu dia. Nampak dua colour kat situ, kat side plate dia. Lepas tu yang paling aku suka sekali, yang paling aku rasa berbala sekali, kayuh dengan jari sebelah sahaja pun kuat bunyi dia. Tak perlu pun kita kas baru nak dengar bunyi dia dok. Ini untuk mesin sisa dikas ni, korang kayuh sikit pun dah ada dah bunyi zing dia tu. Itu memang sangat-sangat berkualiti lah mesin dikas ni. Ini silap-silap kalau kau main dekat kolam air masin, main SP ataupun main udang kopek ke. Ini kalau kau pakai satu jari pun silap-silap orang tepi dah dengar dah bunyi zing dia. Jadi untuk mesin sisa dikas ni, dia punya penghantaran daripada Malaysia lagi setakat ni memang cepat lah. 2-3 hari dah sampai dah. Paling lama pun 4-5 hari macam tu saja. Tak macam daripada overseas sampai 2 minggu aku kena tunggu. Jadi mesin ni yang berminat boleh dapatkan lah 85 kilo lah.